Aku rasa kerajaan dah boleh wujudkan cuti untuk cuti haid atau menstrual leave. Aku cakap macam ni sebab aku tiap-tiap bulan kena hadap senggugut teruk. Aku tahu ramai perempuan kat luar sana hadap benda yang sama. Aku juga nak buka mata semua doktor dan majikan yang anggap period pain ni tak sakit. Aku tak pukul rata semua doktor dan majikan. Aku cakap sebab aku pergi klinik dan hospital sampai muka pucat disebabkan period pain dan doktor boleh bagi reaction, lah sebab senggugut je. Ada yang komen cakap pernah hampir pitam on the way pergi kerja sebab first day period, so body tengah tak nampak dah kat bawah tu ya. Ada tak sesiapa di antara korang yang mengalami masalah yang sama, period pain yang teruk, senggugut yang teruk hampir setiap bulan sampai tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh nak pergi kerja, rasa nak pitam sampai dapat migraine attack, period pain yang sehingga mengganggu aktiviti harian korang? Ada tak sesiapa yang mengalami benda yang sama? Sebenarnya korang tahu ataupun tidak, adakah period pain yang sangat teruk ataupun period pain yang datang hampir setiap bulan, adakah benda tu normal ataupun sebenarnya ada masalah lain di sebalik period pain yang teruk tu? Kadang-kadang ada orang dia tahap ketahanan sakit dia tinggi. Jadi dia rasa, saya ada senggugut tapi mungkin saya tak perlu makan ubat ataupun saya tak perlu ambil MC, saya pergi kerja macam biasa. Ada orang ketahanan sakit dia rendah. Memang dia tak boleh tahan sakit. Tapi bagi saya, jika mengganggu aktiviti harian anda yang terpaksa makan ubat tahan sakit ataupun terpaksa jumpa doktor untuk ambil MC ataupun rehat daripada kerja, itu tak normal. Perlu dapatkan rawatan dan pemeriksaan doktor. Salah satu punca popular yang menyebabkan period pain yang teruk adalah endometriosis. Korang tahu tak endometriosis tu apa dan kenapa endometriosis berlaku? Endometriosis tu adalah tisu dalam rahim yang sepatutnya berada di dalam rahim sahaja, berada di luar rahim juga. Kadang-kadang selain daripada dalam rahim, tisu tu dia boleh pergi dekat tiub, dia boleh pergi dekat kilang telur. Apa-apa tisu dalam rahim yang berada selain daripada dalam rahim, kita panggil endometriosis. Itu tak normal. Adakah endometriosis boleh menyebabkan masalah kesuburan? Untuk wanita yang normal, jika ada perubahan hormon masa nak datang bulan, dinding rahim akan menebal dan dia akan datang period lah, keluar daripada vagina. Tapi jika ada tisu yang menyamai dinding rahim berada di luar rahim, tisu tu pun akan mengeluarkan darah juga. Tapi sebab dia berada di luar rahim, darah tu tidak boleh keluar dekat tempat yang sepatutnya. Dia akan keluar dekat bahagian pelvic area. Darah-darah itu akan menyebabkan keradangan. Disebabkan keradangan tu menyebabkan kesakitan yang teruk dan juga boleh menyebabkan lekatan dan boleh mengganggu kesuburan pada masa akan datang. Apa ujian yang doktor buat untuk confirmkan diagnosis endometriosis? Kita akan buat pemeriksaan scan. Selalunya kita buat pemeriksaan daripada atas abdomen dan juga scan daripada bawah. Melalui scan, kadang-kadang kita boleh nampak ada cyst endometriosis daripada kilang telur. Pemeriksaan yang lebih lanjut seperti MRI lebih diperlukan untuk pesakit-pesakit yang kita suspek endometriosis tu telah merebak kepada pundi kencing, salur najis. Gold standard diagnosis untuk endometriosis adalah melalui laparoskopi surgery. Kalau seseorang tu ada period pain yang teruk macam orang yang sebut dalam komen tadi, period pain tu hampir setiap bulan dan dia tengah cek dengan doktor di klinik, dah scan setahun, 2 tahun, dah follow up dengan doktor yang sama. Sebenarnya apa yang mereka patut buat? Untuk wanita-wanita di luar sana, jika anda rasakan yang kerap sangat pergi ke klinik and simptom tu berulang setiap kali period, saya nasihatkan anda terus dapatkan appointment untuk berjumpa dengan doktor pakar sakit puan, dapatkan rawatan yang sesuai untuk anda. So guys, korang rasa adakah menstrual leave perlu diberi secara umum kepada semua wanita? Beri pendapat anda di ruangan komen. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu anda, period pain yang datang setiap bulan, period pain yang teruk sehingga menyebabkan anda pitam, tak boleh bangun, tak boleh buat kerja, dan period pain yang berterusan untuk berbulan-bulan, bertahun-tahun adalah tidak normal. Kalau anda pergi klinik ambil MC dah berulang kali, itu adalah indikasi bahawa anda perlu berjumpa dengan doktor pakar obstetrics dan gynecology untuk pemeriksaan yang rapi, scan yang teliti daripada doktor pakar dan diagnosis yang sebetulnya, kemudiannya diberikan rawatan yang paling sesuai untuk diri anda. Jadi jangan ambil mudah tentang kesihatan wanita. Assalamualaikum, saya Dr. Mastura Mat Yusof, pakar obstetrik dan gynecologist di Columbia Asia Hospital Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih besar dan lebih selesa untuk anda semua.